korang dah jumpa rumah idaman dan berangan nak masuk, tapi tiba-tiba bank cakap loan tak lepas. Mesti frustrate kan? Habis tu sekarang nak buat apa? Benda pertama, korang kena bertenang dulu. Relax. Loan reject ni bukan kiamat. Bukan maknanya korang tak boleh beli rumah langsung. Benda ni biasa. Selalunya sebab komitmen kita tengah tinggi atau rekod kewangan tu tak berapa lawa buat masa ini. Apa korang kena buat? Tanya terus dekat banker tu. Apa sebenarnya yang tersangkut? Kalau dia cakap sebab komitmen tinggi, korang kena sabar kejap. Ambil masa 3 hingga 6 bulan. Macam tu, pulun bayar balik hutang kecil-kecil dulu. Clear kan? Kad credit card ke? Personal loan ke? Satu lagi pesanan. Masa ni tolong jangan gatal tangan pergi apply bank lain lagi. Kalau sudah reject, jangan reapply dengan bank lain. Makin banyak bank reject, makin rosak report Sikris korang nanti. Selain dari itu, kalau korang memang nak sangat rumah tu, apa kata try bincang dengan pasangan anda, wife, husband atau adik-beradik korang. Boleh buat joint loan sekali. Bila kita gabungkan slip gaji ni, bank tengok pun yakin sikit nak bagi binjangan sebab nampak income lagi, banyak lagi kukuh. Dan yang paling penting untuk masa depan korang, sebelum korang letak apa-apa duit booking, suruh ejen harta tanah korang kirakan kelayakan dulu. Bukan apa, kita tak nak lah duit booking tu macam tu je. Korang nak tahu tak macam mana cara paling senang untuk bagi loan rumah lulus? Cuba korang komen kat bawah.